tips untuk adakan RM50,000 dalam masa 3 tahun. Video ni asal tuan-puan yang tengah berusaha kumpul duit kahwin ataupun nak jadikan sebagai deposit rumah ataupun apa-apa gunaan RM50,000 pada tahun 2028 nanti. Sebelum ni, kalau tuan-puan pernah berusaha untuk kumpul dalam bentuk duit tapi asyik tak berjaya, sebenarnya tuan-puan boleh simpan dalam bentuk emas. Caranya mudah saja. Yang pertama, pastikan tuan-puan buka akaun emas Public Gold secara percuma. Selepas dah buka akaun emas Public Gold, tuan-puan dah boleh konsisten simpan emas sebulan sekitar 2.2 gram emas. Bila dah cukup 3 tahun, iaitu 36 bulan, sebaiknya tuan-puan dah ada sekitar 80 gram emas dalam simpanan. 80 gram emas sekitar RM48,000 dengan kenaikan harga emas sekitar 10% setahun. Sebenarnya 80 gram emas itu tadi akan meningkat harganya sehingga RM50,000. Kenapa kalau kita simpan emas lebih baik berbanding simpan duit? Pertama, simpanan emas tuan-puan akan lebih kekal kerana jika tuan-puan simpan duit itu mudah untuk dikeluarkan dan mudah dibelanjakan. Tetapi berbeza dengan emas ini tuan-puan perlu jual dahulu untuk dapatkan duit supaya tuan-puan boleh gunakan duit tersebut untuk dibelanjakan. Aset emas, aset yang mudah dicairkan, tak ada masalah pun kalau tuan-puan nak jual emas tu bila-bila masa, asalkan kalau tuan-puan dah capai matlamat simpanan emas tersebut dan simpanan tu 2 tahun dan ke atas. Bagi minat untuk mulakan simpanan emas di Public Gold, boleh klik link di bio saya bantu dengan sebaiknya. Teruskan follow saya para tentang ilmu emas dan kewangan. Semoga manfaat. See ya.